Pekerjaan saya memerlukan saya bermusafir luar negara dengan agak kerap. Ini masuk bulan Ramadan. Saya ingin bertanya apa kaedah untuk menentukan masa untuk berbuka puasa ketika dalam kapal terbang. Dalam kapal terbang, sekiranya pihak kapal terbang tu dapat bagi tahu sekarang masuklah waktu maghrib, maka kita ikut yang dia bagi tahu. Jika tak boleh ukur kerana perjalanan, arah perjalanan, maka kita andaikan, kadarkan daripada waktu kita terbang sehingga jam tertentu berapa jam. Kalau sekiranya biasanya di tempat kita ni kita berpuasa selama 12 jam, maka kita kadarkan 12 jam. Kalau tak ada cara. Asasnya apa? Asasnya kerana apabila Nabi sebut tentang ayyamud dajjal dalam hadis Muslim, hari kedatangan Dajjal. Nabi kata yauman kassanah, satu hari macam setahun. Arba'una, 40 hari Dajjal datang. Yaum kassanah, ada sehari macam sana. Arba'una yauman, 40 hari Dajjal datang, sehari macam setahun. Wa yaumu kasyahr, ada sehari macam sebulan. Wa yaumu kal jum'ah, dan satu hari macam seminggu. Wa sa'iru ayyamihi ka ayyamikum, dan hari-hari lain tu sama. Jadi Dajjal datang 40 hari. Satu hari Dajjal tu ada macam satu tahun panjangnya. Satu hari tu. Ada satu hari panjang dia ke syahr, macam sebulan. Dan ada satu hari panjang dia ke Jumaat, seperti seminggu. Padahal dia datang 40 hari, tapi di satu hari itu panjang dia macam setahun. Ada satu hari saja. Ada satu hari lagi panjang dia sebulan. Ada satu hari lagi panjang dia seminggu. Dari segi tempoh panjang dia tu. Wasairu ayyami ka ayyamikum, dan hari lain sama. Sahabat tanya Rasulullah, zakal ayyam alladhi kasana atakfina salatu yawmin wahid. Wahai Rasulullah, hari yang mana macam setahun tu, cukupkah kita semayang macam sehari? Tempoh macam setahun, panjang dia tu macam setahun, disebabkan pergerakan matahari dan seumpamanya. Kita solat macam sehari je ke? Kalau solat macam sehari, solat subuh, lepas tu tunggu pula 2-3 bulan baru solat. Seolah macam tu lah. Tapi di segi pergerakan matahari, macam sehari. Cuma dari segi panjang tempoh, macam setahun. Tu hari Dajjal. Tak payahlah kita tunggu Dajjal datang. Ada seorang, Dajjal datang dah, Dajjal datang. Dia seronok Dajjal nak main. Buat apa? Biar kita mati dulu, biar Dajjal main kemudian. Dia tanya, sahabat tanya, cukupkah hari itu kita semayang satu hari? Nabi kata la. Uqduru lahu qadarahu. Nabi kata tak, kamu sukat dia. Sukat, kamu ukur dia. Kamu ukur dia, ikut kadar. Kamu kadarkan dia seperti mana hari-hari lain. Dulu mungkin orang fikir susah, agak-agak. Sekarang ada jam, boleh agak lah. Memang matahari tak bergerak, tapi sekarang kalau ikut jam, memang waktu 1:30. Memang masuk zuhur. Walaupun matahari tak bergerak, pada hari Dajjal mari nanti, kita solat zuhur. Tuan-tuan faham? Para fuqaha mengambil hadis ni menyatakan, apabila satu orang tak mampu nak ukur waktu, misalnya kita terkepung, duduk dalam satu bangunan, orang kurung kita tak tahu siang ke, subuh ke, zuhur ke, asar ke, maghrib ke, kita tak tahu, kita gelap ya. Ataupun orang yang ada di kutub utara dan kutub selatan, gelap ya. Siang sampai sepanjang masa, ataupun gelap sepanjang masa. Macam mana dia nak solat? Dia guna kaedah tu yang Nabi beritahu. Ukur. Macam mana dia nak ukur? Dia ukurlah negeri yang berdekatan jika dia tahu agak-agak dah masuk subuh. Walaupun segi pergerakan matahari tidak. Allah
Maha mengetahui dan memaafkan hamba-hambanya. Kerana dia menyuruh, idza amartukum bi syai' fa'tuhu mastata'tum. Apabila aku perintahkan kamu dengan satu perkara, datang dengan kadar yang kamu mampu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.